Abang tak nak maafkan. Ya, memang sepanjang perkahwinan kita ni, I banyak sangat buat dosa. I banyak sangat buat salah dengan you. Tapi, tolonglah maafkan I. Sebab kalau abang tak maafkan, I rasa berat sangat dekat dada ni. Yelah, aku maafkan. Betul ni, ikhlas. Ikhlas. Aku pun minta maaf juga. Sebab aku tak pernah layan kau macam isteri yang sebenar-benar isteri. Aku tak mampu, Azlin. Apa yang kau dengan makcik kau buat tu memang sangat-sangat... Tak apa. I faham. Asalkan abang dah maafkan I dengan ikhlas pun, I dah bersyukur sangat. I tak nak mati jadi isteri neraka. Mimpi apa ni? Tapi mati bila-bila masa je kan. Dan I pun teringin sangat nak solat sama-sama dengan abang, ayah, Arya. Nak abang imamkan. Abang pun jangan lupa solat tau. Okay, malam ni kita buat kalau sempat. Okay? Betul. Alhamdulillah.